Trump telah berkhayal. Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin GSPP mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekadar berkhayal apabila berhasrat membangunkan semula Gaza. Pengerusinya Ustaz Muhammad Fauzi Azmuni berkata, Amerika kini sedang berdepan dengan pelbagai masalah selain kehadirannya ke Timur Tengah ditolak negara Arab. Pada pandangan saya rasa Trump telah berkhayal dengan khayalan yang terlajak lah, saya rasa. Dia dengan egonya, dengan sombongnya, kan, mengatakan itu, ini dan seumpamanya, sedangkan kita semua tahu, dunia semua tahu Amerika sedang berhadapan dengan masalah yang banyak. Dia dimusuhi, dan dia tidak dialu-alukan oleh banyak negara, dan kemudian begitu juga macam perkembangan terbaru di Ukraine, dan bagaimana dia boleh bergaduh dengan sekutunya sendiri. Jadi ini semua disaksikan oleh dunia. Jadi dalam keadaan dia mempunyai banyak masalah, dan termasuklah dengan kes kebakaran yang berlaku di Amerika baru-baru ini. Macam mana dengan sombongnya dia mengatakan bahawa dia nak itu, nak ini dan seumpamanya. Jadi pada saya dia adalah merupakan satu kenyataan